Pernah tak dengar cerita, kawan kita ni bayar medical card murah gila tiap-tiap bulan, tapi bila warded masuk hospital je, tiba-tiba ejen kata, maaf, penyakit ni kita tak cover. Atau lagi frust, lepas anda buat claim untuk bedah, tahun depan terus syarikat insurans naikkan harga premium mendadak, terus tak mampu nak bayar. Ini realiti yang paling ramai netizen takut bila sebut bab insurans. Sebab tu bila pelan asas MHIT atau Medical and Health Insurance or Takaful diumumkan, ramai yang bising, ada je pelan luar yang lagi murah, limit pun berjuta-juta. Ya, betul ada yang lebih murah. Tapi seperti kata Dr. Musa Nordin, pelan yang kononnya murah ni sebenarnya wujud sebab lompong dalam pasaran. Diorang capai harga murah sebab diorang tapis pelanggan betul-betul, tak cover penyakit sedia ada dan paling bahaya, tak ada jaminan pun polisi anda boleh renew tahun depan. Kena ingat, pelan asas MHIT ni tak dicipta untuk lawan pelan swasta kayangan yang premium tinggi. Ia pelan asas, tapi kekuatan dia, jaminan guaranteed renewal, cover seumur hidup dan elak diskriminasi kat warga emas atau mereka yang dah ada penyakit. Benda-benda ni lah yang selalu tak ada dalam pasaran sekarang.